Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ia. Kali ini Cik Ia ingin kongsi cara semak dividen ASMB. Okey, sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ia sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita buka dulu aplikasi My ASMB dalam telefon kita. Bagi yang tak install lagi, boleh install dahulu dekat Play Store ataupun App Store. Lepas dah buka aplikasi My ASMB, dekat sini kita perlu pastikan ID pengguna dan secure phrase adalah milik kita. Jika dah betul, klik log masuk dengan kata laluan. Seterusnya akan keluar paparan macam ni. Dekat sini sila masukkan kata laluan kita. Kemudian klik pada log masuk. Seterusnya kita dibawa ke paparan utama My ASMB kita. Dekat sini kita boleh tengok jumlah semasa unit amanah kita. Untuk kita semak dividen tahunan, kita perlu klik pada unit amanah ini. Kemudian keluar paparan dana ASMB ini. So, dekat sini kita boleh nampak jumlah pelaburan kita. So, dekat bawah ni pula kita boleh lihat dividen saya. So, untuk kita cek dividen kita, kita klik pada dividen saya yang ni. Kemudian akan keluar paparan ini. So, dekat sini kita boleh lihat jumlah dividen yang kita dapat untuk tahun ini. Okey, untuk kita lihat jumlah bonus pula, kita perlu klik pada tanda bet ni, kemudian kita scroll ke bawah dan dekat bahagian bawah ni terdapat jumlah bonus dan juga jumlah dividen yang telah dikreditkan ke dalam akaun kita. Mudah kan? Setakat itu sahaja perkongsian Cik Ia kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.